Assalamualaikum guys, welcome back. Tercedok, terduduk, terkepuk, semua benda lah yang jadi pada seorang individu yang viral dalam beberapa hari ini disebabkan oleh kelancangan mulut dia sendiri duk mengutuk Malaysia, sedangkan kita dah pun bagi hospitality yang terbaik untuk dia dan juga family dia. Cerita pasal siapa? Of course, kita bercerita pasal si Jijah aka Nur Azizah Rohingya. Anyway, pada korang semua yang mungkin terlepas kapal, yang mungkin tak aware, siapa pula Jijah ni? Siapa pula Nur Azizah ni semua kan? Kenapa si Ad duk merentan cakap pasal nama dia semua? So, asasnya Nur Azizah ni merupakan seorang individu etnik Rohingya yang pernah menetap dekat Malaysia, specifically dekat Sabah. Dan dia sekarang ni dah pun jadi warga negara Australia dan merupakan seorang aktivis yang banyaklah membawa suara dia untuk dapatkan keadilan, untuk memperkenalkan etnik Rohingya ni di mata dunia, dan of course untuk berceritalah berkenaan dengan kesengsaraan yang dihadapi oleh etnik Rohingya bukan saja dekat negara asal orang, which was Burma aka Myanmar, tapi juga struggle mereka sebagai pelarian dekat merata negara. I faced the issues of displacement, violence, and so on as a refugee in Malaysia for a very long time. Yang mana dia ni diangkat jadi duta lah. Lepas tu dia dipilih sebagai like cover untuk something for Marie Claire. Dan dia bawa naratif secara public mengatakan ataupun mengutuk 3 negara yang mana kata dia yang Malaysia ni bagi layanan yang buruk, yang teruk dekat etnik Rohingya. Kat dalam satu speech dia ada cakap, mengatakan yang ada 2,000 lebih kurang anak-anak Rohingya yang teraniaya, yang ditahan dekat depo tahanan imigresen Malaysia dan tak diberi pendidikan, tak diberi hak sebagai seorang kanak-kanak untuk belajar dan sebagainya, dan ditahan dekat depo tahanan tu. Dia sendiri pun katanya terpaksalah melalui detik-detik yang traumatik sewaktu dia masih kecil lagi, terpaksa cari tin kosong atau whatever semua dia kata kan, semata-mata untuk survive duduk dekat hutan dan sebagainya. Dan benda ni lah sebenarnya yang membuatkan netizen Malaysia rasa marah dengan si Nur Azizah ni, sebab membawa naratif yang sebenarnya tak betul dan juga boleh bagi persepsi dan impak buruk pada Malaysia di mata dunia. And we ended up in Malaysia. We thought we could call Malaysia home, but we ended up being homeless, stateless and hungry. Dan aku kena cakap jugalah pasal benda ni. Korang jangan sesekali korang main-main dengan netizen Malaysia, sebab kalau kata sekali korang buat perangai, memang sampai ke lubang cacing dia akan korek-korek kisah hidup korang. Yang mana inilah apa yang berlaku pada si Jijah ni. Sebabnya dekat dalam beberapa perkongsian lah daripada beberapa individu, ada mereka yang katanya pernah mengenali si Jijah ni, dan ada antara diorang ni yang pernah berjiran juga dengan si Jijah dan juga keluarga dia. But anyway, aku sekarang ni tengah menunggu guest untuk podcast, yang mana guest untuk kali ni ialah Dr. Nova, salah seorang dari aktivis yang berlayar dekat GSF 2.0. So kita nak tahulah pengalaman dia bila kata dia berada kat sana semua macam mana kan. So korang kena make sure korang tengok podcast ni bila kata keluar nanti, sebab kalau ikutkan perkongsian daripada Dr. Nova, even masa sebelum ni pun memang mendidih darah ni kan, apa yang terjadi pada dia dan juga sahabat-sahabat kita yang ikut GSF ni. 3 hours later. Alhamdulillah dipermudahkan, aku baru je selesai podcast dengan Dr. Nova. Banyak insight yang aku dapat dan insyaAllah aku akan kongsikan dekat dalam podcast aku pasal Sumut 2.0 ni. So aku harap sangat korang akan tengok. By the way, kita sambung balik kita punya sembang kita berkenaan dengan si Jijah ni, yang mana jiran pada Jijah ni mendedahkan yang dia sebenarnya bukan duduk dekat hutan, dia bukan struggle pun homeless seperti mana yang dia bagi naratif dekat masyarakat dunia, tapi sebaliknya dia elok je. Dia dengan family dia duduk dekat rumah flat dekat Sandakan Sabah. Dan sebelum ni dia cakap yang dia lahir dekat Burma. My family and I are from
to the Rakhine State of Myanmar. I was born in Mangdo. Tapi sebenarnya dia lahir dekat Sabah. Aduh. So nak dijadikan cerita, jiran pada Jijah ni beritahu yang ayah kepada Jijah ni memang orang Rohingya lah, yang memang lahir dekat Myanmar aka Burma, dan ayah dia bekerja dekat Australia. Dan mak dia merupakan seorang wanita Pakistan. Dan benda ni memang bertepatan lah dengan statement daripada si Jijah ni sendiri dekat dalam satu video yang berasingan, yang mana dekat situ si Jijah ni beritahu dia mahir dalam beberapa bahasa, dan antara bahasa yang dia memang selalu gunakan ialah bahasa Urdu. Yang mana pada siapa yang mungkin tak tahu, bahasa Urdu ni merupakan bahasa tempatan ataupun memang bahasa rasmi basically untuk negara Pakistan. Saya boleh cakap bahasa Melayu, but I don't have much desire to speak Malay. I have the desire to speak Rohingya, despite having an Australian accent, and that I can speak a little bit of Urdu. Dekat situ pun dah tercelup dah Jijah satu kali. Tambah sis Ju ni lagi, family diorang ni, family Jijah memang sangat-sangat baik lah bagi dia, dan dia memang anggap yang family ni merupakan saudara diorang. Kalau ikutkan statement dari sis Ju ni, adik-beradik si Jijah ni dia ada 4 orang. Yang mana dia ada abang, dia ada kakak, dan juga dia anak yang ketiga, bawah dia ada seorang lagi adik. Bila si Jijah ni duk cakap kata warga Rohingya dekat Malaysia tak dapat pendidikan yang sepatutnya semua kan, masalahnya ikutkan jiran si Jijah ni lagi, abang dan juga kakak Jijah ni memang dapat pendidikan yang terbaik dekat Sungai Anip, yang mana diorang describe, jiran si Jijah ni describe lah kan, yang abang dan juga kakak kepada Jijah ni merupakan student yang sangat-sangat bijak, pintar lah kan. One day later. Alright guys, aku tak sempat nak habiskan bebelan aku dekat dalam kereta sebabnya melalut habis dah aku punya point dan semua. So aku rehat kejap. So ni kita sambung balik, yang mana individu ni maklumkan yang Jijah dan juga keluarga dia berpindah ke Australia lepas diorang ni gagal untuk dapat status warga negara dekat Malaysia. Individu-individu yang mengaku kenal Jijah ni maklumkan yang diorang memang ada gambar-gambar Jijah waktu Jijah ni masih kecil, tapi ikutkan update diorang belum lagi terfikir untuk dedahkan gambar-gambar Jijah yang diorang simpan ni, sebab diorang katanya nak dapatkan konsen dari family Jijah dulu. Cuma macam mana pun aku difahamkan yang family Jijah memang ada kontak bekas jiran-jiran diorang ni, dan juga inform jangan dedahkan gambar-gambar tu semua. So basically itu ikut update yang aku baca lah. So masa sekarang ni tak pastilah sama ada diorang akan menghormati permintaan keluarga Jijah ke macam mana ke, sebab ada jugalah aku dapat update mengatakan yang ada family Jijah ni yang ada argue sikit dengan jiran Jijah dekat Sandakan Sabah. So tak tahulah kalau bila kata argument berlaku tu akan ada like sharing foto benda semua ke untuk menunjukkan yang point ni memang legit dan semua kan. Wallahualam lah. Cuma pada pandangan aku lah kan, elok share je gambar-gambar tu semua, sebab benda ni bukan mengaitkan, tapi sebenarnya kita nak reveal satu dunia naratif si Jijah ni yang memang nampak sengaja nak jatuhkan nama baik Malaysia. Jangan sampai rakyat dunia nanti termakan hasutan dan juga fitnah Jijah ni macam apa yang dibuat oleh seorang budak Kuwait waktu tahun 1990-an dulu, yang mana dia dikenali sebagai Nairah Al-Sabah, fitnah Iraq dengan kata dia jadi saksi tentera Iraq bawa keluar incubator hospital, yang mana dekat dalam tu ada baby, dan diorang ni semua tinggalkan baby dekat kawasan tu untuk fitnah budak 15 tahun ni jadi propaganda barat sampaikan 42 negara yang diketuai oleh Amerika Syarikat pergi serang Iraq. 2 tahun lepas tu baru kantoi yang si Nairah ni sebenarnya just fabricate cerita, buat cerita. So eloklah seorang Nairah daripada susu galuh keturunan Sabah, nama family dia Sabah, yang seorang lagi pernah duduk Sabah. Tapi tak kisah, sebab apa yang penting pada jiran-jiran Jijah ataupun pada kawan-kawan, pada saudara-saudara Jijah, jiran-jiran Jijah ni, kalau kata korang tengok video aku ni, aku nasihatkan share je. Sebab dia gini, dengan hanya satu klik,
usaha dan juga jihad korang, insya-Allah boleh bagi impak besar pada nama baik negara dan juga patahkan fitnah jijah ni. Ya. Dah guys, dah. Tercedok dah sebabnya report baru, update baru, jiran kepada Jijah ni dah pun berkongsi satu keping gambar dulu yang mana kita kat situ kita boleh nampak lah si Jijah ni pada waktu kecil bersama dengan kawan dia dan kita boleh nampak kawasan kejiranan tu memang nampak kawasan kejiranan dekat flat lah. Itulah dia, komen sangat. Kita tunggu bila kata ada gambar lain pula lepas ni. So sekarang ni korang sendiri boleh nampak lah sekelumit contoh apa yang kita bakal hadap dengan kaum pelarian dari satu tempat ni kalau kita tak buat sebarang tindakan proaktif. Basically bukan proaktif dah pun, reaktif. But anyway, ini baru seorang dua tau yang dapat platform antarabangsa terus duk hentam kita. Bayangkan kalau kata bertambah lagi kaum diorang yang diberi suara. Kena ingat, sejarah tak menipu tau. Kenapa kaum ni tak diterima dari dulu bukan sebab agama tapi sebab sifat diorang yang pengecut dan diorang sanggup lari dari medan perang dari bantu negara sendiri. Korang boleh semak perang Anglo-Burma. So, kita jangan berhenti desak kerajaan untuk selesaikan baki pelarian yang ada dekat Malaysia ni dan jangan lagi bagi pelarian baru untuk masuk sesuka hati kat Malaysia. So, nasihat aku pada jiran Jijah, share je. Ya. Dan hai kata pepantun, resam ular suka membelit. Resam ketam suka mengepit. Bagai melepas anjing tersepit. Dah dibantu, langsung digigit. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Kalau korang sejenis yang suka camping, glamping ataupun simply korang nak balik kampung, lepas tu bila kata dekat kampung tu korang duk berebut lah kipas dengan adik-beradik korang benda semua, aku sarankan kepada korang semua untuk beli kipas 3-in-1 ni sebab ini kipas yang boleh digunakan untuk korang clip dekat mana-mana. Korang juga boleh letak dekat meja ataupun simply korang boleh lekat dekat dinding. Dan harga dia memang sangat-sangat murah. Dia punya angin kalau kata korang tengok ni pun memang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat sesuai untuk kita guna dekat mana-mana saja. Macam sekarang ni korang tengok aku dekat outdoor tapi aku masih lagi boleh gunakan kipas ni sebab apa? Sebab aku guna portable power station ni. So sangat-sangat memudahkan dan aku recommend pada korang semua boleh beli kipas jenis macam ni untuk kesenangan korang. Siapalah Donivia Channel tanpa memanda bendahara. Bendahara. Salam penghargaan! Terima kasih Hulu Balang Donivia Channel. Terima kasih anak kampung Donivia Channel.